pagi tuan-tuan dan puan. Seperti biasa, baik tuan-tuan dan puan untuk sekadar makluman dan pengetahuan tuan-tuan lah. Biasanya sebelum kita mulakan rawatan untuk mata ni tuan-tuan, kita akan mencadangkan dan kita akan minta supaya pesakit ataupun pelanggan buat rendaman kaki dulu. Yang mana rendaman kaki yang kita buat ni tuan-tuan, kita menggunakan herba-herba yang khusus untuk baik pulih masalah saraf dalam badan. Tuan-tuan, masalah mata ni kebanyakan berkaitan dengan saraf. Sel-sel saraf mata semuanya berhubung dengan saraf-saraf yang lain dalam badan kita tuan-tuan. Jadi biasanya kita akan buat rendaman selama 1 jam bertujuan untuk pulihkan dulu saraf sebelum kita mulakan rawatan mata. Jadi pengalaman yang sebelum ni daripada beratus-ratus orang lah yang mai, kita tengok yang mana bila buat rendaman kaki herba ni dulu tuan-tuan, bila dia proses untuk rawatan mata tu cepat kesan dia. Dia bertindak lebih cepat daripada yang terus main buat rawatan mata tanpa rendaman dulu. Tuan-tuan, mata biasanya berkaitan dengan saraf ni iaitu dia boleh menyumbang kepada masalah selaput mata yang tebal, masalah selaput mata yang banyak, dan juga katarak, juga masalah glaukoma, termasuk masalah rabun jauh dan juga dekat. Jadi tuan-tuan yang mana hadir selepas ni, kita minta supaya buat rawatan rendaman kaki berherba dulu sebelum kita mulakan rawatan mata. Baik, terima kasih.